Burung helang ni memang berani betul. Kali ni dia siap nak culik anak anjing bawa terbang. Tapi nampaknya kali ni dia tersilap langkah. Helang ni selalu datang kampung ni memburu. Kalau dia dah nampak mangsa, tak ada yang boleh lari. Dulu dia pernah culik anak kambing. Ayam jantan pun dia sapu. Ayam betina pun dia tak tinggal. Bagi haiwan-haiwan ni, helang tu macam pemangsa dari dunia lain. Langsung tak boleh lawan. Cuma tunggu mati je. Akhirnya penduduk kampung pun dah tak tahan. Lalu panggil seorang pemburu burung yang digelar Lau Liu. Orang ni memang otai tangkap burung. Cara dia pelik tapi berkesan. Dia biasa guna perangkap dan tipu helah. Siap guna suara burung betina untuk tarik burung jantan datang. Sekali burung tu terpesona, terus kena tangkap. Tapi nak tangkap helang bukan kerja mudah. Kali ni dia buat perangkap khas. Letak seekor itik hidup sebagai umpan. Helang nampak, terus menyambar dari langit. Belum sempat dia makan. Lau Liu yang menyamar dengan ranting pokok, senyap-senyap menghampiri. Sekelip mata, dia terus capai dan tangkap helang tu hidup-hidup.